Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, murid-murid, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini dengan menjawab soalan kuis. Dan cikgu yakin kamu telah faham dengan penjelasan cikgu dalam pelajaran yang lalu untuk atom dan nukleus. Okey, soalan 1. Nyatakan ciri bagi teori atom Dalton. Okey, sama ada dengan jawapan anda? Okey, mengikut teori atom Dalton, atom adalah zarah terkecil. Terangkan bagaimana ion yang berikut terbentuk. Bagaimanakah pembentukan ion positif? Okey, apabila sesuatu atom menderma elektron. Terangkan pula bagaimana ion yang berikut terbentuk, iaitu ion negatif. Okey, ion negatif terbentuk apabila sesuatu atom menerima elektron. Okey, soalan 3 adalah berdasarkan jadual 1A. Lihat kepada jadual. Jadual 1A dan 1B menunjukkan pembentukan ion. Okey, iaitu atom magnesium. Bagaimana atom magnesium membuang elektron ataupun menderma elektron untuk membentuk ion magnesium. Okey, soalan, adakah ion yang terbentuk dalam jadual 1A ion positif atau ion negatif? Terangkan jawapan anda. Okey, ion yang terbentuk ialah ion positif. Kerana atom magnesium menderma 2 elektron untuk membentuk ion magnesium. Ditulis Mg2+. Okey. Soalan seterusnya, adakah ion yang terbentuk dalam jadual 1B ion positif atau ion negatif? Okey, kali ini tentang atom fluorine. Terangkan jawapan anda. Ion yang terbentuk ialah ion negatif kerana atom fluorine menerima 1 elektron untuk membentuk ion fluorine. F negatif 1. Okey, F minus 1. Okey, baiklah. Untuk soalan yang berikutnya, soalan keempat. Jadual berikut menunjukkan pembentukan satu ion, iaitu ion X. Okey, berdasarkan jadual, jelas bagaimanakah ion X terbentuk. Okey, ion X terbentuk apabila X kehilangan 2 elektron. Berdasarkan jawapan anda di empan A, nyatakan cas pada ion X. Ya, positif 2. Seterusnya, soalan kelima. Rujuk jadual yang berikut. Okey, berdasarkan jadual, diberi 4 atom PQRS. Atom manakah yang membentuk ion positif? Berikan alasan bagi jawapan anda. Ya. Okey, atom Q dan S. Sebab kerana atom Q kehilangan 1 elektron, manakala atom S kehilangan 2 elektron, maka pembentukan ion positif berlaku. Okey, rujuk jadual berikut. Sekali lagi, atom manakah membentuk ion negatif? Berikan alasan bagi jawapan anda. Atom P. Mengapa? Kerana ia menerima 2 elektron. Maka atom P telah membentuk ion negatif. Jadual. Sekali lagi, lihat kepada jadual yang diberikan. Okey, berdasarkan jadual di atas, atom manakah adalah neutral? Berikan alasan bagi jawapan anda. Okey, atom R. Mengapa? Kerana bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Okey, jelas? Okey, seterusnya, sebagai kesimpulan, perikal ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk apabila satu atom kehilangan elektron. Manakala ion negatif terbentuk apabila satu atom menerima elektron. Sekian pembelajaran kita pada hari ini dalam Jom Kuis.